Tadi saya nak interview Cik Din, Cik Alauddin. Tapi dia suruh saya interview you dulu. Dia dululah. Tak, dia katanya Uncle memang ada kat sini dah datang makan daripada awal dulu. Betul ke? Uncle nama siapa? Nama saya Udu Banza, orang PD. Bona fide resident dari PD lah. Beranak sini, belajar sini, kerja sini, bersara di sini. Pelanggan tetap dekat Din Berjaya. Memang. Cuba cerita sikit sejarah dia. Masa tu PD kan kecil. Hmm. Dan masa tu fish head tu tak famous. Masa tu tahun berapa tu? Dah dekat lebih kurang 30 tahun lalu lah. Daripada dulu sampai sekarang konsisten tak? Dulu kan kita lain kan. Dia punya bahan-bahan semua lain. Betul. Memang lain. Sekarang itu tak boleh cakap sama lah tu. Tapi tak lari lah. Betul. Lah. Biasanya Uncle order apa? Kari kepala ikan. Ada ayam goreng, sayur-sayur dia, bendi dia. Ini tu kepala ikan. Kalau wife saya datang, saya bagi dia pipi dulu. Okey. Pipi bagi dia dulu. Okey. Pipi yang kedua yang kalau abang datang, abang. Pipi yang paling. Betul? Setuju? Dan kawan-kawan saya datang, dia orang gaduh untuk mata. Gaduh untuk mata pula. Mata dia. Gaduh. Mari saya, ini saya, macam datang working time. Bos-bos saya tu, ni hari mata saya punya. Wow, ada booking ke? Ada booking. Ada yang suka Okey, mata, pipi kanan pergi kat isteri, pipi kiri pergi kat abang, mata pergi kat bos. Biar Uncle makan apa kuah? Ada daging. Oh, daging, bendi tu. Okey. Bendi ada, Tak apa, kejap lagi kita try makan sendiri. Betul. Okey, very good.